Ni tadi dah lepas kena syakak kan, leader dah pecah. Kena tukar. Tak tukar, kalau kena ikan memang habis. Kita potong. First ikat biasa. First korang ikat macam ni. Boleh nampak kan? Boleh nampak. First ikat macam ni. Lubang ni tinggalkan. Lepas tu terus masuk. Terus masuk jihad korang. Masuk dekat lubang ni. Lubang tadi yang kau tinggalkan kan, masukkan. Tarik sikit. Pusing 3-4 kali. Pusing. Masuk balik lubangnya. Nampak tak? Lubang yang ni. Ni lubang. Masuk balik. Tak mau. Lepas tu tarik. Tarik. Dah. Settle. Yang lebih ni potong lah. Lepas tu boleh mancing lagi. Tak payah pakai snap. Mari kita cari siakap lagi. Macam tu lah kalau korang cari siakap kan. Kena sekali potong. Tak potong memang sekali kena putus. Dan dah sampai sini Dan. Lajunya awak. Baru seekor naik sini. Kat sana dah 3-4 ekor naik Dan. Mantap dah mau. Dia makan macam mana siap? Badan ni. Kau bagi tadi, jangan boleh. Badan. Tu. Atas kau atas. Dah kau biar. Ni kena badan ni, Bo. Kan dah. Kena ekor, Bo. Kena ekor. Macam GT siap dia pergi. Tutup. Kena botol. Tengok macam mana boleh kena dekat sini. Betul-betul kat bontot dah kena. Siap kau.